Saya Nurli Abdul Razak. Kita punya bisnes di Queen's Kitchen, restoran di Queen's Kitchen yang berada di Bandar Sera. Sebenarnya saya ni ikut suami je sebenarnya. Dulu kita di Semenanjung kan. Jadi husband ni dia bertugas sebagai Navy di TLDM. Bila dah datang ke Sabah tu, kita pun yalah tengok suami, dia kan kerja sibuk siang malam, kapal selam kan, so tak ada masa. Jadi saya pun fikirlah, kalau macam tu apa salahnya kalau saya, sebab saya ni memang dari sekolah lagi memang dah menjual nasi lemak, macam tu. Sebab dari nenek lagi memang dia dah buat nasi lemak tau. So kita ni pun macam bawah pokok, tak ada lesen, so kita pakai pacak je kemah tu. So di situ kita dari 2010 tu, penghujung 2009 hingga 2010 kita menjual bawah pokok, kita jual macam-macam jenis makanan. Nasi lemak, tapi paling menu killer nasi lemak lah. Still menjual sampai 2012, kita stop sebab masa tu kita fikir kita nak masuk dalam pasaran di shopping mall lah, kita ingat macam tu. Tak apalah, macam kita bersemangat 2013 tu kita masuk One Borneo. Masa tu ada pula orang offer kios yang nak dijual. Bila kita dah masuk One Borneo tu kan, kita setahun je di sana. Tapi dia problem dia management lah kat situ, sebab kerap tak ada elektrik. Jadi kita macam lepas macam tu je lah team yang jaga masa tu. Team ada 2 orang, 3 orang macam tu lah. Yang memang kita ambil masa tu, kita tak ada ilmu macam mana nak handle team. Sebenarnya saya dah kena recruit ni dari masa ni saya dah kena recruit sebenarnya dari 2010. Lepas tu kita ada submit lah doa dalam tu, kita nak buka restoran. Masa tu submit doa bulan 8. Alhamdulillah macam bulan 1 2016 kan, IMKK di Sabah kan. 2017 bulan 1 buka restoran. So, kita pun mula berangan lah, kalau lah kedai ni kita dapat kedai kat sini kan, berangan lah dengan suami semua ni. Masuk juga dalam impian nak buka restoran kat situ. So Alhamdulillah habis IMKK dalam masa setahun macam tu, Tuhan makbulkan buka restoran kat situ. Kita bagi keistimewaan kepada staff, kita bagi dia orang yakin lah, sebab student tu okey sebab dia orang sambung belajar kan. Budak-budak tempatan ni dia orang macam tak yakin apa yang company ni bagi, apa yang dia ada kebaikan. So dia orang tak sabar tau. Dulu memang saya takut nak ambil staff, tapi sekarang ni saya macam okey, saya memang dah percaya bila kita dah ambil staff, kita punya pendapatan tu makin meningkat. Apa yang Tuan Nasrul cerita dalam nak urus bisnes ni sebenarnya banyak sangat tentang cukai, LHDN, tapi saya masih belum sebab kan sale kena 500,000 kan. 500,000 baru kita boleh apply cukai tu macam mana. Tapi saya selalu dengar lah dia punya live, dia punya macam mana nak apply KWSP. Saya bercadang lepas kelas ZTM ni saya nak apply KWSP dengan SOSO untuk staff panel klinik.